Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nuraini Farwiza binti Muhammad Asrul, merupakan pelajar PPC Program Pelajar Cemerlang untuk tahun 2025. Alhamdulillah, kini saya sedang menyambung pengajian di Victoria University of Wellington, New Zealand dalam Bachelor of Commerce, Major in Accounting. Pertama sekali, saya ingin ucapkan tahniah kepada semua rakan-rakan saya kerana telah pun berjaya lulus untuk ujian UKF. Jadi, untuk sesi interview, kamu perlu menghadapi 3 fasa. Yang pertama adalah isi borang penyataan hasrat. Yang kedua, sesi interview secara berkumpulan. Yang ketiga, buat micro teaching. Okay, so antara tiga-tiga ni, yang paling banyak markah adalah micro teaching. Yang kedua adalah sesi interview secara berkumpulan. Dan yang paling sikit markah adalah borang penyataan hasrat. So, make sure kamu fokus betul-betul untuk micro teaching ni, sebab dia nak tengok macam mana kamu boleh mengajar bila kamu menjadi pensyarah di matrikulasi nanti. Okay, tapi jangan lupa yang penyataan hasrat ni juga penting, sebab dia nak tengok macam mana kamu ni sesuai ke tak nak jadi pensyarah, siapa idola kamu, macam tu. Okay, jadi please take note dan kalau bolehlah hafal poin-poin yang penting dalam borang penyataan hasrat tu, sebab ada juga panel yang tanya yang soalan berkaitan dengan borang penyataan hasrat. Yang pertama adalah borang penyataan hasrat. Okay. Borang ni korang perlu tulis karangan untuk 100 patah perkataan sahaja. Pastikan anda tidak lebih daripada 100 patah perkataan kerana nanti akan tolak markah. Okay. Bila korang akan buat penyataan hasrat ni, sebelum korang dibahagikan dalam sesi interview dalam grup kumpulan masing-masing, korang perlu berada dalam satu bilik untuk buat tulis borang penyataan hasrat tu. Okay. So, berdasarkan pengalaman saya lah, sebelum ni saya buat borang tu, isi borang tu kita orang ada format apa yang perlu tulis. Okay, so yang kedua adalah sesi temuduga secara berkumpulan. Okay, kalau batch saya sebelum ni, kita orang akan dapat 2 orang panel. Satu panel dari Matrix, satu lagi panel adalah panel luar lah. Saya tak pasti sama ada kamu semua dah dapat pendedahan ataupun tidak, tapi saya percaya kalau kita nak masuk untuk interview sekalipun, make sure kita duduk dengan keadaan yang kemas, nampak profesional, dan badan kita mestilah tegak macam tu. Okay, jadi bila dia nak tanya soalan tu, okay, bayangkan contohlah ada 5 orang dalam ahli kumpulan. So, dia akan tanya, panel tu akan tanya soalan by turn. Contoh, okay, kenalkan diri anda. Okay, so dia kadang-kadang random based on panel juga. Ada panel dia nak minta volunteer, ada yang nak minta one by one ikut nombor giliran. So if start yang pertama, so bila habis dia yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, macam tu. So kalau soalan pun sama macam tu, gili sampailah habis macam tu. Okay, tapi korang kena pastikan juga bila kita interview secara berkumpulan ni, dia tak sama macam individu. Which means kalau kawan you tengah explain, tengah bercakap, make sure korang bagi tumpuan. Macam very simple gesture, contoh korang pandang macam tu kan. Okay, lepas tu korang angguk-angguk, senyum-senyum macam tu, macam korang sedang dalam interview. Maksudnya korang dalam kumpulan tu korang support each other, macam tu. Janganlah korang masam je, bila kawan lain cakap korang tengok kat lain, buat tak dengar. Tak nice lah macam tu. Okay, so selain tu juga korang kena pastikan intonasi suara jelas. Okay, lagi-lagi bila kita nak speaking, even though korang punya grammar ke, susunan ayat ke berterabur, is okay. Yang penting korang tahu apa yang nak disampaikan dan bagi panel tu faham dengan jelas, and just proceed. Macam tu. Selain tu, pastikan juga korang baca sikit info-info semasa berkaitan dengan pendidikan. Okay, so bila korang dah habis dia punya tanya soalan tu, next adalah micro teaching. Okay, sekarang saya percaya mesti semua dah siap korang punya BBM, sama ada secara bahan fizikal ataupun menggunakan slide. Okay, tapi
bagi saya rasa yang buat fizikal lagi baik lah berbanding dengan slide. Sebab apa? Sebab kita nak mengelak dari sebarang masalah teknikal yang mungkin kita tak jangka benda tu akan berlaku. Okay, tapi kepada siapa yang dah buat slide, jangan risau. Anda masih lagi ada harapan. Jangan tiba-tiba nak ubah fikiran. It's okay. Tapi untuk nasihat saya adalah korang kena buat yang lebih kreatif. First of all, mestilah korang dah ada tajuk untuk diterangkan, untuk dibentangkan pada SRE, tapi make sure cara penyampaian korang tu orang faham. Okay, contoh cara yang terbaik paling mudah korang buat adalah cari kawan yang bukan kos korang ataupun siapa-siapa yang tak tahu pasal subtopik tu. Okay, contoh panggil dia, minta tolong dia dengar apa yang awak nak ajar. If dia faham, and then okay, baguslah. Maksudnya panel tu nanti pun mungkin akan boleh faham dengan cara penyampaian awak tu. Tapi kalau orang tu tak faham, kawan awak sendiri tu tak faham, mungkin awak kena improvise lagi lah cara penyampaian awak terhadap topik tu. Mungkin boleh guna apa-apa yang melibatkan bahan print, macam kotak ke, macam bina something. Okay, kalau saya buat dulu. Bagi saya, bila rakan-rakan interview saya ataupun panel tu yang melihat, mereka ada gambaran. Sebab okay, cerita dia macam mana, saya belajar macam tu, tapi speaking lah. Lepas tu dia pun cakap, okay, kalau betul, wow, very good. Macam tu, kita support, kita macam kita pujilah rakan kita tu yang bagi jawapan. Lepas tu kalau turn orang lain pula, kalau turn orang lain, mesti you akan jadi student pula kan. Okay, bila jadi student, you kena support kawan you. Contoh dia tanya soalan, jawablah apa yang kamu faham, apa yang disampaikan oleh kawan kamu. Sebab panel ni dia nak tengok macam mana kamu bekerjasama. Bukan setakat dalam sesi interview berkumpulan tadi, tapi dalam part untuk micro teaching juga. So kamu nak student kamu faham, jadi bagilah cara yang paling menarik. Tak kisahlah nak buat lagu ke, nak buat formula macam short form yang mereka boleh ingat ke, apa-apa tak kisah. Okay. Untuk micro teaching ni, kamu hanya diberikan masa selama 3 minit untuk siapkan, untuk terangkan kepada pelajar apa topik tu, and then untuk buat quiz juga. Jadi pastikan kamu guna 3 minit ni sebaik mungkin. Kalau masih ada masa untuk praktis, untuk lancarkan apa yang nak disampaikan, tolong buat sekarang. Sebab supaya nanti bila kamu nak ajar, kamu lebih lancar. Saya rasa setakat itu sahaja perkongsian daripada saya. Akhir kata, saya ucapkan selamat maju jaya kepada batch 2026. Semoga kamu mendapat tajaan PPC seperti yang kamu impikan. Tak ada apa yang mustahil melainkan dengan usaha dan yakin pada diri sendiri. Good luck!